Kalau korang tengah mencari power bank, video ni untuk korang. Jom aku review. Barang hitam apa hari ini? Ini adalah power bank daripada brand Ugreen. 20,000 mAh, boleh cas sehingga 20 watt. Dalam kotak korang akan dapat user manual, satu kabel lanyard dan juga satu device power bank. Dari segi dia punya design memang nampak solid dan juga premium, walaupun agak sedikit tebal. Yang gempaknya dia punya lanyard ni boleh jadi kabel guys. Kalau korang nak guna, korang just cabut je, dia akan terus jadi kabel type C. Dan kalau korang tak nak guna, korang masukkan balik dan dia akan jadi lanyard. Ugreen ni dia memang tidak akan lari daripada emoji. Korang tengoklah dekat display power bank ni, every percent dia akan ada emoji sendiri. Power bank ni juga didatangkan dengan 2 input dan juga 3 output, dan korang boleh gunakan ketiga-tiganya dengan serentak. Dari segi saiz, korang boleh masuk dalam poket ataupun dalam beg. Memang sangat sesuai untuk travel. Macam biasa, kalau korang nak dapatkan power bank daripada Ugreen ni, link aku ada sediakan. Arigato.